Nampak tu. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali kita di dalam Saru Channel 88 Carry. Alhamdulillah sahabat. Pada pagi hari inilah sahabat, kita akan melihat hasil buka ketam. Tapi dia sebelah petang-petang sikit lah. Saya akan buat video untuk cari terang sekejap lah sahabat. Mencari sedikit sumber pendapatan sampingan. Dapat sikit pun jadilah sahabat. Jom kita tengoklah ada ke tak ada terang. Air pun baru bergerak surut. Ni isteri dan anak saya pergi cari terang sebelah sana. Saya cari tempat lain lah sahabat. Tempat special sikit lah. Cuaca alhamdulillah ada awan redup hari ni. Okeylah, jom kita teruskan dengan melihat hasil kerang pada pagi hari ni. Kerang dulu, lepas tu baru kita tinggal buka ketam. Sambil-sambil lah, 2 dalam 1. Lepas tu tadi isteri ada bawa apa tu, kapur juga untuk cari pahat. Dah 3 dalam 1. Okey lah sahabat, dah sampai dah kita. Baru jumpa pot, satu pot yang kira ada lah, masih ada lagi lah barang. Nampak tu? Saya dah cari dah sikit. Tapi besar-besar. Ini kali lah besar-besar sahabat. Nampak tu? Barang free, barang fresh. Mantap padu. Ada kok? Ada. Okey lah sahabat. Saya naik dulu sahabat. Naik ke atas jap, ambil kasut dan kita akan terus pergi ke Pukat sana. Jauh perjalanan sahabat. Hakim dengan abang tu masih mencari lagi sahabat. Sebab saya ada pasang 5 panjang sahabat. Takutnya tak sempat. Darah saya ni buka lambat. Lambat, slow buka ada kan. Jadi saya pergi dulu lah. Tak sempat nak buka lah. Okey, jom kita teruskan. Isteri dengan anak saya ada kat sana tu. Dia dah cop dulu kat sana. Okey lah sahabat, dah sampai ke Pukat kita. Dah nak sampai ya. Tak tahu, semoga ada rezekinya pada petang hari ini. Kita awal-awal mula tadi kita cari kerang dulu. Dah sampai kat sini, kita akan cari ketam pula. Tak tahulah ada ke tak ada. Pukat baru sahabat. Saya ada pasang 5 utas, 3 utas pukat baru, 2 utas pukat lama. Yang pukat baru ni 035 4 inci lah. Sebab 4 jari dah boleh masuk lah. Mana 4 inci lah tu. Ada 3 utas, 70 mata saya beli dalam satu bungkus tu lah. Awal-awal lagi dah ada ikan. Awal-awal dah ada ikan Ikat 11 sekaki setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai bang. Terkejut sahabat, terkejut. Maafkan saya. Rezeki pertama ikan sebelah. Berat ni. Macam berat sangat ni sahabat. Macam
Aduh sangat dia. Nampak ketam pertama. Alhamdulillah 4 inci besar lah ketam dia. Mantap lah. Mantap. 4 inci. Tak apa tu. Ikan belukang saja lah 4 inci ni. Semalam pun banyak ikan belukang satu. Mak dah tu. Mantap lah. Mantap. Besar saiz. Ketam besar yang. Besar. Buka ikan. Okey dah sahabat. Macam biasa. 4 inci. Ni kena lepas kot. Ikan kecil-kecil lepas kot. Dia tak putus Mantap ah. Ini buka baru sahabat. Saya 4 inci. Nampak macam mudah sikit lah bukanya. Macam mudah sikit lah. Oh mantap ayang. Sebelah sana memang kita target kan. Mantap sahabat. Mantap nampaknya dah mantap. Ya. Dapat info Dapat info. Ketam tak terbuka. Bukat kita tak terbuka ni. Jaring baru. Memang kita suggestkan jaring baru ni. Jaring buat sendiri sahabat. Ini bukan beli isi je saya beli. Lepas tu ikat sendiri. Ikat sendiri puas hati. Macam mana kita nak ikat? Hati lah. Macam ni kita nak Ada tu besar. Saiz ketam ni besar. Tak boleh stres sahabat. Ini buka tak boleh stres. Lama patah pula. Cuma nak capai dia susah sikit lah. Sebab dia abang subscriber kita datang. Ustaz, kita sini dulu. Okey. Sampai ujung sana? Abang pacak ujung pun boleh juga. Kalau sini sampai itu akhir punya lah. Itu akhir punya tu. Sana ada kayu lagi ujung tu. Ada lah sambung lah saya punya. Abang bawa berapa? 2. Tak ada jaring. Jaring 3 keping lah itu punya. Macam itu hari. Boleh lah tu kot. Tu cara yang panjang tu semua ada tu. Ada. Sampai yang kat last tu tak ada. Tu ada lah tu. Yang kat last tu tak ada lah. Last tu tak ada. Mana satu yang tak ada sana? Abang pasang yang ujung aku ni, ikat kat situ terus je. Terus sambung sana. Sambung. 3 cukup lah panjang. Tak cukup nanti naik atas lah.
Mak Datuk. Buka baru ni. Oh, buka baru. Oh, Oh. Satu lagi je pancang sana. Pasang dulu. Abang pasang dulu, lepas cacak satu ujung. Kan? Ikat. Lepas tu baru cari pancang. Aku itu hari semalam macam tu lah. Oh. Okey. Pasak dulu baru yang tu. Okeylah, jom. Yang pertama ni kita tengok daripada jauh dah padu kan, sahabat. Padu nampak. Nampak padu. Alhamdulillah, syukur Rabbil Alamin. Syukur alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak tahu hasil keseluruhan kita berapa yang dapat lah, sahabat. Sini baru mantap. Cuma itu hari tak ada tetes buat lalang. Sebenarnya saya buat apa ni supaya kita tak bosan je lah, sahabat. Memandangkan ini adalah sumber pencarian pendapatan kami. Dia dah menjana pendapatan tu. Saya teruskan datang ke sini untuk mencari. Dan ada yang order juga. Tolong kawan kita ni, kadang-kadang dia tak sampai order, sahabat. Dia tak boleh nak capai target order dia. Jadi saya di sini membantu jugalah untuk mendapatkan pelanggan tu order lah, sahabat. Minta maaf kalau nak cepat tu, biasalah tu. Oh mantap, macam ni kena senang, sahabat. Macam ni kena dia mudah. Mudah. Mana recommended lah untuk jaring ni. Tempat ni recommended. Tapi pendek-pendek. Satu utas dia pendek. Itu yang tak puas hati tu. Kena buat dua jadikan satu. Itu panjang. Ramai yang juga yang tanya saya pasal ni pukat ketam ni. Itu yang saya cakap tu. Di awal-awal kena cakap memang lah. Awal-awal ni yang hujung tak apalah. Woi, gas pula sangkut dekat ni. Alamak, mantap padu. Kita tahan ni pun lenguh jugalah. Tahan jugalah. Teruskan lagi. Okey, jom. Saya buka dulu yang ni. Nanti kita jumpa kat tengah-tengah sikit. Tengok macam mana. Okey, yang kedua. Yang kedua mantap juga. Boleh tahan. Boleh tahan. Biru saja Biru sahaja. Okey. Aduh. Boleh lah. Lambat sikit tak apalah, sahabat. Mak dah tu besar. Besar-besar lah kat sini. 4 inci besar semua Mantap. Cepat sikit kilo dia. Ini tak boleh ni. Ini yang tak nak ni. Ini kalau dah kena mantap baru. Saya dah nak mati dah, sahabat. Saya pasang untuk beberapa hari saja lagi. Dan nanti kita akan buka lah. Saja nak rasmi kan buka baru ni. Tengok ngam ke tak ngam kan. Kadang-kadang dia tak ngam Dia tak ngam. Timing tak ngam. Apa tu? Ikan baru-baru. Besar juga. Itulah dia macam panggil-panggil. Lambat sikit lah bang. Tak apa lah bang.
kerusi kita nak buka ni memang macam ni. Jangan marah sahabat, jangan marah. Sikit lagi. Dapat dia jadi Alhamdulillah. Minta biasa lah tu. Besar. Mantap. Ada sesuatu yang istimewa sahabat. Merah-merah ke dah? Merah-merah kan? Dia tahu siapa yang menang. Mantap lah. Mantap lah pak. Ujung tu dapat dia sepetah lah. Ya ke? Tak ada langsung. Ya. Tahu kita minta ada ke? Tapi langsung tak ada. Ya. Ikan banyak. Ikan banyak. Ketan tak naik sana kot. Betul-betul harap pastinya. Okey lah sahabat, jom kita tengok lah apa yang istimewa. Wah, ada ni. Ada lagi memang. Hidup lagi. Belangkas besar betul. Yang dicari-cari oleh semua orang. Yang dinantikan daripada saya. Belangkas Ada apa? Kat sana ada lagi satu. Ya, jangan budak ni. Tadi saya bawa berayar. Tak ada. Double strike. Apa? Ambil je. Jom kita tengok pukat yang ketiga. Tengok hasil dia macam mana padu. Kata ada ujung harimau. Tak percaya. Tak percaya. Tak percaya. Kalau ikutkan buka betul dia macam ni kan. Kalau ikutkan buka betul, air semua tak betul sahabat ni. Dah tu besar. Udang ni. Sana udang. Macam mana ni geng? Masuk mana ni geng? Ayo. Apa ada komisen lah yang kita je. Sabar ni, sabar. Tu. Besar ikan sebelah tu. Apa tak Besar. Bukanya. Salah tunjuk kat sini tunjuk dekat audience. Allahu Akbar. Audience tercabut. Tunjuk dekat penonton kita sikit. Kayu ni dah ini. Hello, dia tak laju. Hello, dia sabar. Tak laju. Ya ke? Tu saya juga sabar. Saya kena macam ni. Baru dia lepaskan. Tunjuk sini. Besar. Letak kat mana? Okey lah, jom. Kita teruskan lagi dengan pembukaan yang penuh dengan penuh dengan kesabaran. Satu tas tak bergerak lagi. Dua tas
Oh, atas saya tak bergerak lagi. Mantap padu. Getamnya besar-besar. Besar-besar kau. Ini dia siapa? Getamnya besar sangat. 4 inci. Tengok asal pada. Mana ikan buku? Berat dia. Berat dia. Apa dia? Itu kan sebelah besar tu. Jangan pukul lah. Dia mati. Tak boleh. Dia bosok. Nanti mati dia busuk. Macam mana? Pagi dia mati je. Siapa ni? Kita tidak pukul tadi. Oh, mata dia jalan lah. Sahabat 4 inci ni. Tarik. Berak buka lah mata dia. Ini memudahkan kita lah untuk buka. Besar. Mantap lah. Tak buka tapi besarnya. Jangan ni, ini lepas ni. Ada telur tu. Ada lah, telur. Besar ni. Mak dah tu besar betul. Lepas lah. Lepas. Sebab Besar. besar. Besar habis kakak. Ada ni sahabat. Masih tidak habis lagi. Lama dah ni. Kau makan tak? Kau tak bersih tadi tu? Hah? Dia apa tu? Dia bersih? Belum. Kau bersih tadi? Kau bersih tadi? Hah? Anjing lah. Jangan lagi. Aduh. Amak mangga tu banyak anak. Okey, jom. Kita teruskan. Oh, dia dah kurang dah ni. Betul lah. Macam biasa. Buka yang pertama padu. Buka yang kedua ni lah. Ni. Kita tahu ada pun ketam baru lah. Biasanya ada pun ketam baru. Besar ni sahabat. Saya separuh-paruh. Alhamdulillah, syukur. Kita lanjut lagi sahabat. Kita tengok lagi lah apa yang istimewa pada buka kita hari ini. Okay, alright. Ada manis-manis, ada mantap padu. Ini dia. Oh, siakap. Siakap patipuk. Ikan patipuk. Ataupun tak tahulah, mantap padu. Jangan marah sahabat, jangan marah. Kalau dulu sahabat, kalau ayah saya suruh pergi kedai kan, ikan, nama ikan pun saya tak tahu sahabat. Asyik kena marah je. Bukan nama ikan pun tak tahu. Dah kamera. Oh dah. Wih, susahnya. Mantap padu. Dia hidup lagi. Mana bang? Macam mana ni bang? Macam ni sampai air pasang bang. Ya Allah.
Betul-betul kena Lain Betul-betul lah. kena. Buka apa ni? Dia buka apa ni? Kaki dia buka apa? Payah. Barulah sahabat. Oh, baru. Ada lagi. Oh. Ikan yang tahu lah. Tak. Tak tahu. Biasalah tu. Pengorbanan itu perlu. Wah, wah, leo. Banyak spot leo. Belukang ada. Oh, yo, banyak belukang ah. Nak tahu cerita dia, pada video yang lepas kita dapat banyak ikan belukang ah. Banyak betul ikan belukangnya. Hidup lagi kan? Hidup. Ambil apa? Ni kan nak terus dulu sampai sana. Tengok udang tadi ya. So, kamu. Besar dah udangnya. Tu yang tak sabar tu. Sini ya. Makan dia dah tak ada nyawa. Rasanya macam dah tak surut ni. Tak ada nyawa dah. Jom. Kita terus dulu. Terus dulu. Nampak tak sahabat? Sepanjang video saya ni tak ada seekor ketam pun. Ikan ni dia dah kena dulu ni. Apa ni banyak ni? Ketam ada, ikan ada Baru jumpa seekor. Ini jaring padu ni satu. Ini jaring ni cepat ni kalau kena memang padu mantapnya. Kenapa kebuka? Jangan besar. Ada tu. Besar betul. Tengok lagi ya. Oh. Jom. Okey dah. Ya. Dah busuk sikit dah. Ni macam boleh lagi lah. Cek lah dulu. Cek lah pakai spiu. Oh, ada lagi. Ada lagi. Cek dulu. Ush, ada kelapa. Pakai sudah. Pakai. Hai pakai. Kan banyak. Ambil dah dulu. Yelah, ada tu. Besar udang. Wah. Inilah yang ditunggu Yang ditunggu-tunggu. Mana udang ni? Udah hilang lah. Mantap. Ini angkat kaki ni. Macam mana buka? Tadi jangan lepas lah. Jangan buat lepas kan. Wah. Hidup lagi dah. Hidup lagi. Letak ke sini. Lepas ni sahabat. Kalau dia pukul ni lepas ni. Nampak tak jaring ni padu. Alhamdulillah sahabat. Basah mantap. Hidup ke? Hidup. Hidup Alhamdulillah, syukur. Ada ketam, udang ada Basah udang, alhamdulillah, syukur. Lepas. Aku dah bawa. Cek. Kayu besar. Kayu ni, batu ni, kayu ni. Air dah macam pasang lah. Macam dah pasang. Jom, teruskan lagi. Dah nak last lah. Kelapa pun ada. Kelapa kalau kat pantai jangan main-main Dia ada sesuatu yang mantap padu lah. Oh, sebelahnya.
Tak mau. Elok lagi ke? Ini siapa? Ini dah. Bro dah mantap padu Ya. Aku lagi. Elok lagi ya. Udah lari dah. Ya ke? Udah ke? Udah ke? Ada ke? Oh, tamak pun ada. Mantap. Ikan gelama besar lah yang. Besar gelama. Kita tengok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lapak sudah. Adik. Di atas. Mantap. Macam cantik ke? Mak lain pa. Baru. Cantik. Meledak. Meletup. Aduh. Meletup, meledak. Mantap, aduh. Up. Settle. Cek. Ada ya. Balik ya? 3:30. Masuk kerja pukul 6. Lama tu. Ke jumpa malam nanti. 6. Habis kerja kan datang. Tu dia batuk tutup pun. Kuat nun. Sekor je ada. Yakin kau gini kan betul. Ya, Kita kan lagi ya. Sorry dia. Dah masuk budak ni. Habis mangkuk dah tiba ni no. Nanti datang lagi lah bang. Tang. Hari ni kerja tu. Putih. Situ mana sana tu nah. Turun. Kami tak ada lah ke belakang ni. Aku tengah pelik ni. Belakang ni tak ada ketam langsung. Banyak. Banyak betul. Okeylah sahabat. Oh dah. Ada lagi. Dah selesai dah. Jom. Kita tengoklah hasil yang padu-padu. Saya nak buka dulu ikan ni. Nanti kita jumpa lagi. Okeylah sahabat. Nampaknya air dah pasang. Alhamdulillah saya dah sampai atas. Sikitlah dia turun. Dengan selamat. Hasil sekali lagi. Macam pasar sahabat. Macam pasar. Alhamdulillah. Ikan semua ambil lah. Datuk ni pun ada lagi ikan. Buat dia. Ni buat dia. Mantap. Ikan gelama Mak Datuk. Lain-lain semua ada jugalah. Berbagai-bagai spesies lah. Ikan sebelah ada. Gerut-gerut ada. Ini semua saya jual sahabat. Dia turun, dia nampak aku kat sini. Ni sahabat. Kerang besar Mantap. Aku nak pergi dia situ. Aku nak pergi. Pandai lah. Pandai betul lah. Itu kerang. Ini benda yang dah lama kita tak cari. Ini dicari oleh anak saya dan isteri saya lah. Alhamdulillah lah, berbagai hasil telah kita usahakan. Alhamdulillah ada juga hasil sahabat. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Seru Channel 88 Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. 5 utas ya sahabat. Alhamdulillah ada jugalah. Ada yang tak ada. Kalau tak ada ini lagi penuh ni sahabat. Lagi penuh. Hasil kalau tak pikul tak boleh. Ini hakimnya. Berapa kilo? Mana boleh tunjuk orang punya. Ini ikan ni lah. 2 kilo 7. Ini hasil pencarian saya bersama dengan dia tadi lah. Dia patah pinggang, kejap-kejap patah pinggang. Tapi besar-besar. Member tak steady kawan. Tak steady ya. Saya dah suruh tak steady apa. Tengok jaring. Aku turun, dia pun turun. Okeylah jom. Ini mungkin kita akan jual. Memang setiap kali hasil kita akan jual sahabat
Jangan diragukan lagi. Yang cantik-cantik sikit. Oh, dia lah jumpa orang dia. Kat mana? Kat mana-mana boleh, saya tak kisah. Adik daripada mana, Dik? Daripada mana? Dari KL. KL Uyo. KL kan. Sini Tanya awak sini, awak sini. Mama baik kat sini. Ni awak gambar apa? Ini video. Oh, mantap padu. Lah. Super. Tak sangka. Sini. Beli masa Cerita lah sikit. Kita daripada mana tu? KL lah. Daripada Kuala Lumpur. Ayah, Cina baru siap buat video. Okey, dah. Acik dah datang. Beli apa tu, Dik? Dia datang secara tak langsung. Saya pun terkejut. Terkejut lah. Pertama kali kan datang dia kena sarung 88. Alhamdulillah lah, syukur. Ada juga rezeki untuk abang ni dan anak-anak dia. Mantap. Terima kasih. Hai. Okey lah, jom. Kita nak balik dulu.